Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini selesai majlis graduasi Haflah Takrimi Akmal kali ke-6. Kali ke-6. 16. Kali ke-6. Wah, bukan 16. Sebenarnya Akmal ini diasaskan pada tahun 2018. Dan majlis graduasi ni kita start daripada 2018 lah. Sehingga sekarang kita baru sesi majlis graduasi ni tamat kali yang ke-6 lah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita tahun ni saja kita berjaya capai 149 orang pelajar yang telah berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran. Dan Alhamdulillah meningkat daripada tahun-tahun sebelum ni lah. Daripada tahun lepas tu sendiri. Tahun lepas kita ada 90 lebih, hampir 100. Dan tahun ni 149 orang yang berjaya hafiz, 7 orang pula yang berjaya ambil syahadah Al-Quran. Syahadah Al-Quran ni adalah kepakaran dalam hafazan Al-Quran lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang kita sebutkan tu adalah daripada tahun lepas. Tahun lepas pun kita buat majlis graduasi ni pada 1 Jun. Tahun lepas, hari ni juga adalah 1 Jun. Dan hasil daripada gabungan lah tahun lepas, yang pelajar yang tak khatam tahun lepas sampai hari ni, yang kita raikan pada hari ni adalah 149 orang pelajar lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada tahun lepas kita telah beroperasi sebanyak 6 cawangan tahun lepas. Tahun ni kita dah ada dalam 9 cawangan. Dan ada insya-Allah selepas pada pengambilan Jun nanti, kita ada buka untuk 3 cawangan lagi, Alhamdulillah. 3 cawangan lagi bakal dibuka, antaranya di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, satu tambahan di Selangor, satu lagi cawangan tambahan di Selangor, dan satu lagi insya-Allah tambahan juga di Pahang. Dan Pahang untuk tahun ni kita baru start daripada bulan berapa baru ni? Bulan 3 kita start. Hari ni dah 3 bulan. Dan Alhamdulillah, syukur sangat-sangat telah melahirkan satu pelajar yang pertama lah. Khatam pada tahun ni, anak sulung di Akmal Pahang. Walaupun dia sebelum ni dia dah hafal dalam 19 juzuk, selama 3 tahun 19 juzuk tu di madrasah lain, dia Akmal baki daripada 19 tu, lebih kurang dalam 11 juzuk tu dia berjaya hafiz dalam tempoh 2 bulan lebih. Dan dia menimbulkan keyakinan yang besar lah. Bila kita buka satu tempat yang baru, anak-anak ni, pelajar-pelajar ni mereka kena berjuang, nak timbul keyakinan tu bila pecah telur pertama. Kan? Ada seorang pelajar buat yang terbaik, dapat pecahkan orang kata tembok tu. Alhamdulillah, insya-Allah selepas tu ramai lagi pelajar-pelajar yang tengok dan yakin mereka semua boleh berjaya. Dan hari ni sebenarnya dalam sistem Akmal, kenapa kita buat majlis graduasi yang grand? Sebenarnya majlis graduasi yang kita jalankan ni adalah kita sebut sebagai majlis Tasji'ul Akbar. Majlis motivasi mega pada para pelajar. Yang kita nak highlight kejayaan kawan-kawan mereka yang hari ini berjaya lebih kurang dalam 149 orang, menimbulkan keyakinan pada yang lain lah yang melihat. Bila kawan-kawan yang lain melihat, dia orang pun akan timbul rasa yakin yang sama. Jadi setiap tahun dalam sistem Akmal ni, kita mengharamkan sistem watan. Memang sekolah tahfiz yang tak ada sistem watan. Dan sistem watan tu memang kita istiharkan, kita haramkan. Kalau berlaku sikit-sikit tu, guru akan diambil tindakan lah. Jadi based on key system kita adalah motivation system. So dia ada motivasi harian, motivasi bulanan, ada pertandingan hafazan Al-Quran siapa yang lebih cepat, kan? Dan yang main core power systemnya adalah motivasi dalam bentuk majlis graduasi. Kalau tuan-tuan tengok mungkin majlis graduasi hari ni kita bukan macam universiti punya graduation day. Universiti punya mungkin yang dipilih cuma mak ayah je yang boleh hadir. Ini mak ayah datang dengan adik-beradik je sekali. Kerana apa? Kita nak mak ayah pun sama-sama rasa semangat untuk diorang ni bakar semangat anak-anak dia yang sedang berjuang ni, supaya dia rasa macam satu kebersamaan, satu pasukan. Dan yang lebih utamanya adalah adik-beradik mereka juga, kan? Kalau abang, kakak dia berjaya hafiz, adik-beradik insya-Allah akan menanam impian yang sama untuk jadi hafiz Quran. Gitu.
Okey, Alhamdulillah Emperor Syahadah ni dalam sistem tahfiz, dia punya high ranking dia adalah Syahadah. Jadi di Akmal ni dia ada ranking-rankingnya. Ranking yang tertinggi untuk tahfiz adalah Hafiz Al-Quran, Legend Al-Hafiz tu. Untuk Syahadah, Emperor Syahadah ni dia ada dua kategori. Satu kategori Emerald, satu lagi Diamond. Sebab sistem Akmal ni dia game sikit lah. Kita lebih macam Mobile Legend lah. Tahfiz tapi Mobile Legend punya konsep. Ada naik pangkat-pangkat kan. Dia macam game. Jadi budak-budak excited untuk capai sesuatu yang the higher stage lah. Jadi kalau Emperor Syahadah tu, kalau tengok yang Emerald Syahadah, Emerald tu, Syahadah Emerald, dia berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran, buat kepakaran dalam hafazan Quran, tetapi dalam masa yang sama dia masuk exam untuk Syahadah Al-Quran, kita panggil third party, akan test hafazan tebuk dia. 1 juzuk tebuk 4 soalan. So 30 juzuk dia akan selesaikan 120 kali tebuk. Itu yang Emerald punya level. Yang last kali Diamond level tu, yang tu kulit ke kulit lah. Dia punya tasmik hafazan dia dah tasmik dengan ataupun dia semak dengan guru 5 juzuk sehari tanpa salah. Kemudian kita akan panggil third party examiner daripada luar yang akan test dia semak daripada kulit ke kulit. Maksudnya daripada awal sampai akhir dengan kesalahan yang minimal lah. Ada, kalau tengok tadi ada ranking lah kejayaan A, B, C, D tu. Yang paling tinggi tadi Mumtaz. Jadi siapa yang Mumtaz tu memang Alhamdulillah lah, satu pencapaian yang luar biasa lah. Penerima tadi adalah 7 orang. 7 orang. Salah seorangnya adalah Diamond tu lah. Yang Diamond seorang. Yang lainnya adalah Emerald. Level Emerald Syahadah. Okey, dalam sistem Akmal ni dia key of formula dia adalah kita sebut energy punya formula lah. Semua orang boleh buat satu perkara tu jadi luar biasa bila dia energy dia sangat high energy. Dan sebab itulah motivation system tu berlaku. Guru-guru nak pastikan anak-anak ni sentiasa berada pada dia punya high energy punya level. Bila dia orang excited, buat yang terbaik, penuh energi, bina kemahuan yang sangat tinggi, misi yang dia orang nak capai tu, walaupun kita letakkan sasaran target setiap orang tu adalah 1 tahun, tapi ada pula semangat nak rival di antara satu sama lain, nak berlawan siapa yang naik ranking dulu. Alhamdulillah, benda itulah yang membuatkan pelajar-pelajar tu capai satu perkara yang sampai level yang kita tak berapa mampu fikir lah. Saya dulu hafal Quran 8 tahun. 8 tahun 30 juzuk, 8 tahun ni biasa kalau tanya orang yang hafal Quran, memang mencabar. Tapi anak-anak kita ni di Tahfiz Akmal ni ada daripada kalangan mereka, walaupun kita tak target 1 tahun, tapi dia nak beat di antara satu sama lain. Ada yang buat 8 bulan, ada yang buat 9 bulan, ada yang tak sampai setahun, ada yang buat 6, 5 bulan, ada yang laju-laju tak sampai 3 bulan. Paling laju sekali? Sekarang ni rekod yang paling laju adalah lebih kurang dalam 2 bulan, 22 hari. Dia hampir 3 bulan dah. Hampir 3 bulan. Kebiasa. Dan dulu kita fikir, kalau tuan-tuan, zaman saya hafal Quran dulu, bukanlah tak pernah ada pelajar yang hafiz tahun. Bukan tak pernah. Tapi ada seorang dalam 5-6 tahun, ada seorang. Faham tak? Jadi benda tu jadi satu buah mulut sekolah. Sekolah tahfiz, budak ni legend. Dia genius, tak ada seorang pun boleh lawan dia. Sebab dia memang legend, dia genius. So bila dia genius, dia declare oleh orang ramai sebagai genius, so tak ada siapa pun nak study dia. Tak ada siapa pun nak jadikan dia sebagai model ataupun contoh. Jadi bila saya dapatkan konsep sistem Akmal ni, saya dapat idea. Dulu bukanlah dia genius, tapi kita tak belajar kenapa dia boleh buat apa yang dia buat. Kan? Jadi bila kita kaji keseluruhan, rupa-rupanya semuanya faktor energi, faktor fokus. Kan? Hafal Quran ni kalau banyak sangat subjek, nak hafal Quran lagi subjek pun nak sukses, mulut goyang lah. Kan? Susah lah. Dalam masa yang sama, tak ada environment. Sebab saya buat kajian waktu tu, sekolah yang ada environment dia laju. Sekolah yang tak ada environment dia slow. Jadi kita create the environment, rival environment, energy punya environment, motivation punya environment. Jadi anak-anak kita ni, pelajar-pelajar Akmal yang kita sebut sebagai mujahidah ni, mereka capai pada tahap yang sangat luar biasa. Masuk-masuk pun, kalau hari ni ramai adik-adik mereka yang datang tengok result abang-abang
buat 2 juzuk, 5 juzuk, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia dah tertanam dalam otak hafal Quran 2-3 bulan ni logik. Boleh capai. Bukan benda yang tak logik. Kalau benda tak logik mesti mungkin seorang ataupun 2 orang yang legend ataupun yang genius tu. Tapi kalau dah 150 orang, benda tu semua boleh capai. Tapi kena ada environment yang betul. Cara fikir satu tim, satu pasukan, kalau dia akmal ni, memang anak-anak kita memang ada mentality, benda tu boleh capai. Environment yang boleh capai. Takbir! 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 Para siapa berikan tepukan kepada Allah.